ada. Banyak. Haha, bau tu. Okay geng, Assalamualaikum. Macam biasalah pagi ni aku pergi angkat bubur bawang dulu. Ni aku tengah ngajak benda buat tu bagi ke tepi sikit sebab nak ngangkat bubur bawang ni kan. Ke tepi sikit. Kalau tidak serabut. Ni dah mula ngangkat, aku tarik. Rasa berat sikit. Aku ingatkan sangkut kayu. Rupanya ada ikan dalam ini. Ada. Banyak. Haha, bau tu. Lepas tu aku sambung lah ngangkatnya ikan melupu dalam tu. Susah ngangkat berat. Kan benda kalau salah ngangkat kan bank apa ni kemek pula bubur bawang tu. Buat adalah payah. Cuba dulu. Ajar sini, ajar sana. Tarik sikit-sikit. Barulah nak lepas. Ni aku tengah ngajar bagi reda dulu. Ikan tu senyak dulu baru senang angkat. Sikit, tarik sikit. Dia duduk belah hujung tu. Berat belah hujung tu. Baru lepas angkatnya. Dah lepas ni senang lah sikit. Nak membala kan. Tengok ikan tu. Punya banyak. Ni aku tengah setak ni. Sebabnya kuih ni duduk bawah reba. Payah sikit nak membalakan ikan. Dalam raga tu ikan biluk dengan air. Masa ni aku tengah live. Aku tengah baca komik. Nampak tak stand tu. Aku tengah baca komik. Orang nanya nak ke laih tu. Tengok. Aku tengah ni scroll komik tu. Lepas ni barulah nak membukanya apa ni, bubur bawang ni. Banyak juga dapatnya. Sebab hari semalam terus tak ada. Hari ni banyak sangat. Boleh lah. Rezeki ke tak? Melupa ikan dalam tu. Kau takut nak bawa keluar ni. Benda buka dulu. Sebab benda semalam kau kena sengat bawang dah. Tak daya juga. Hari-hari nak kena sengat bawang. Bapak dah sakitnya. Benda kita buka dulu. Buka. Turun pula baca komen orang. Ada orang komen, kau kena pergi baca sekejap. Nanti orang akan bawa kau select.